Macam ni dia tak terang kan, dia ada sensor. Nampak guys, kita nak unboxing satu lampu solar yang besar. So yang ni design dia sedikit berbeza kalau korang tak ada pole kan, macam ni aku akan ikat kat dinding. Design dia jenis macam ni ikat kat dinding. So dia punya UFO ni kita boleh letak kat sini. Okey, ni dia, nampak memang besar guys, lampu solar UFO. Kalau korang tengok kat sini, yang warna kuning-kuning tu semua dia punya LED yang berkilat tu adalah dia punya reflektor. Dan satu dia punya klip ni dah masukkan, lepas tu kita pusing dia akan lock Tak nak pakai pole yang berdiri tu, boleh ikat bracket letak kat dinding. Yang belakang ni adalah dia punya solar panel Dapat satu dia punya remote ni, nak set timer boleh, nak set auto boleh. Dia punya skru, dia punya wall plug semua disetelkan sekali. So bracket ni kau boleh masukkan kat bawah ni. Dia akan lock kat sini kan. Sini ada lubang, kau boleh ikatkan dia punya skru Macam ni dia tak terang kan, dia ada sensor. Nampak tu, dia baru terang. Nampak tu, memang cerah guys. So macam ni brightness dia slow, kita boleh kuatkan dia. Yang ni paling cerah. Ataupun korang boleh jadikan mode radar ni, bila ada pergerakan dia automatik akan cerah. So kat mana kau dapatkan lampu solar jenis UFO ni? Nak beli dia punya pole tegak boleh, yang jenis bracket ni boleh.